Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ni dia nak share kepada anda kereta yang ready stock, rare dengan limited lah. Kereta ni kira special edition guys, okay? Limited unit, okay? Yang mana kata nak cari, ini dia tahun 2023 Toyota GR Yaris MN, GRMN. Dekat dia punya badge ni, dekat side fender dia tulis GRMN. Yang ni circuit package, okay? Kereta yang direka khas untuk projek R&D lah, okay? GRMN ni dia hasil daripada R&D daripada professional drivers. So yang mana kata nak cari kereta GR tapi nak spek yang lebih tinggi, korang boleh pilih yang ni guys, okay? Memang mantap guys, okay? Yang ni unit ni, kereta ni customer dah beli, belum sampai lagi dia dah beli guys, okay? So dah berpunya, korang boleh tengok dia punya carbon. Ini carbon original punya guys, okay? Untuk GRMN beza dengan model yang biasa punya. GRMN Yaris ni lagi lebar, lagi ringan, lagi orang kata lagi stabil dia punya gravity dia guys, okay? So yang mana nak cari GRMN boleh contact Din, tekan link dekat bawah. Kita ada dua unit warna merah. Satu unit ni dah sold dan satu lagi akan sampai lagi dah. Okay, satu lagi ready stock dekat kita punya showroom. GRMN, tengok dia punya badge GR4. Okay, body dia lagi lebar compare dengan GR yang biasa. Okay, ni dia punya kereta direka khas untuk track, circuit package, tuning by professional driver lah. Dia hasil daripada championship apa semua. So dia ambil data, kemudian dia proses satu kereta yang betul-betul punya track punya kereta lah. Okay, ni dia punya belakang dia, caliper brake, dan ini bahagian depan dia. Tayar dia pakai jenis tayar Yokohama. Okay, tayar Yokohama, tengok tayar dia. Dia pakai tayar pun semi slick Lepas tu ni GR caliper brake. So ini bahagian rim dia guys, okay? Korang boleh tengok, color dia pun dah cair guys, okay? Color dia warna merah. Dan apa yang best untuk kereta ni, okay? Apa yang best untuk kereta ni beza dengan unit yang lain. Okay, condition kereta ni memang lawa. Korang tengok dia punya carbon dia, memang tak ada watermark pun. Okay, memang tak ada watermark. Ini carbon original punya. Okay, only GRMN yang pakai original carbon. Okay, beberapa feature dia, ni depan dia, badge dia GRMN. So yang mana nak cari GRMN boleh contact Din, boleh datang ke showroom. Ini bawah ni dia ada splitter bibir dia. Okay, dia ada splitter. Yang ni macam kanak dia, smart lah, memang smart kata ni guys, okay? Kalau GR biasa punya, korang boleh tengok banyak ready stock, banyak dekat highway. Lepas tu bawah ni dia ada skirting sampai ke hujung. Spoiler carbon, okay? Spoiler dia lain daripada yang lain. Tengok dia punya spoiler dia, okay? Carbon ori, ni pun carbon juga. Roof dia pakai carbon dengan depan hook dia pakai carbon. Dalam ni ada intercooler. Okay, dia ada spray. Depan ni dia ada spray intercooler dia dalam dia. Okay, untuk bagi sejuk kereta. Dalam dia, tengok bahagian dalam, dia pakai Recaro bucket seat. Dia punya frame, ni dia punya frame, frameless. Ni dia punya steering dia guys. Okay, steering dia macam FL5 Black Edition. Okay, dia pakai Alcantara. Lepas tu ada race mode sikit. Dia punya ada vibe race. Lepas tu dia pakai bucket seat GRMN. Dekat dia punya seat dia GRMN. Korang boleh tengok tu GRMN. Beza kapet dia, nampak? Kapet ni kapet ori. Nanti kita basuh balik sebab dia kotor lah. GRMN dia pakai Recaro bucket seat, Recaro bucket seat GR punya. Dia punya berkeluk dia, nampak? Macam GT3. Dia punya berkeluk, dia punya seat dia. Guys, kalau orang besar saya rasa tak selesa sikit lah. Kalau orang tubuh kecil, okey, ngam. Lepas tu dia punya gear knob ni dia pakai Alcantara juga. Lepas tu dia punya handbrake dia pakai Alcantara juga material. So ini GRMN yang ready stock. Nampak dia punya display pun lain macam. Dia punya macam race vibe punya. Okay, ini dia punya meter dia, simple saja. Dia punya meter dia masih mengekalkan orang kata identiti lama. Belakang dia ada roll bar. Ni untuk stabilkan kereta, layang corner pun semua. Lepas tu seat belakang ni dia dah buang. Okay, belakang dua memang tak ada guys. Okay, beza dengan kereta-kereta yang lain. Okay, dua seat belakang dia nak bagi ringan. Yang ni untuk kereta ni dia dah save almost 20 kg
compare dengan unit yang sebelum ni guys. Okay, hook carbon. Dalam dia dah buang dia punya seat guys. So yang mana nak cari GRMN, boleh contact Din, boleh buat appointment, tekan je link dekat bawah. Jumpa anda di showroom guys. Okay, Assalamualaikum, bye bye.